Podcast ini diterjemahkan khas oleh The Fumes, minyak wangi perfume yang ada berkenaan dengan tempat-tempat di Singapura. Lungsuri take.app/thefumes ataupun link di TikTok dan IG Hypebanger. Hidup anda takkan busuk. Selamat datang ke podcast Biar Betul. Saya Hypebanger. Saya Haida. Saya Touch. Kita Wemba. Hey, hey. Apa ni? Apa jadi ni? Maafkan saya. Ya Allah, dah lama tak pakai ni benda. Kau kena pakai Skills Future Kira-kira ni kita untuk upgrade kan kau punya Ayolah. DJ. Ya, betul. Tahun Korang dah yang habis. belum pakai Skill Future kan, cepat-cepat pakai lah. Yes. Aku agak dah terlambat pun. Dah fully book kan sekarang. Selalu kau nak kena in advance by 3 months lah. 3 months 3 months one month. Tengok lah the cost. Depending on the cost lah. Yalah. So Cost yang inter tu susah sikit. Ui. okay. International lah. Hey, who's that back, man? You are back. You're back. That is back. Back Hey. again. Maafkan saya. Look who's back. Again. Bila kau tak ada? Maafkan saya. Dah lah, tak saja pun. Tak she's back but mana Dan? Dia cuti lama Where's Dan? Okay, kita tempatan holiday lah. Aku belum. Asal tak pergi holiday? Kau tak ready Tak ada. Oh, kau supposed to go Hong Kong, is it? Something like that. Tu last you. Oh, last year. Time flies, eh? Time flies. Cepat lah. Dia betul pergi Desaru. Itu kena elastic tau. Kan kau tak nak pergi Desaru kan? Bila? Supposed to be next week lah. Next week. Tapi dah delay. Christmas week Wih. Celebrate Kau Christmas kau enjoy, eh? Solid Yes. Okay. Public holiday apa? Kalau since kau enjoy, ceritakanlah sikit kat mana kau pergi enjoy semua. Bila? Christmas. Christmas Yalah, kena. Christmas Eve lah. Christmas kat rumah je lah. Rumah aje lah. Ada pokok. Oi, Musalah. apa ada off form So dia celebrate lah. Tapi dia pergi F-Con okay lah. F-Con dia tak pernah menang. Yes. So kita doakan terbaik lah. Doakan terbaik untuk dia. So yelah, so gitu tempatan aku dah baru balik holiday. Alhamdulillah. Dan pun pergi holiday Yes. Dia pergi Osaka. Osaka, Jepun. Oh, tu Jepun Osaka Moraya. Eh? Lagu-lagu Hindustan. And Hypebanger pun baru balik holiday juga Tak lah, mana ada. Kau tak pergi holiday? Tak ada. Yang kena scam tu? Ya. Dah tua pun. Episod 1,5 jam tu. Ya. 1.5 jam kau? Oi. Aku fikir bila dengar balik 1.5 jam dapat cover scam punya topik, dapat cover hotel punya topik, Yeah. dapat cover White Russian. Ui, Right Russian. White Russian. Tak. Ada. Dapat cover belum habis dengar. perbezaan antara Singapura dan KL punya mentality. Mentality apa? Seperti Hard Rock Cafe dia, Ui, night life dia, aku pergi Harok yang Desaru. Muslim yang berhijab ni semua, jersey sampai sini. Oh ya. Jersey. Okay lah, dapat cover macam-macam juga okay lah. Alhamdulillah lah. It's a bit of this and that topic. This and that. Yeah. And also we did talk about Nama hotel lah. nama hotel. Oh yeah. Apa nama hotel Escort. Oh, Escort. Okay lah. But okay lah, kita mesti satu kali kita pergi holiday sama-sama lah, InsyaAllah. Tapi Yacht lah. yacht boleh, holiday boleh. Pergi Harok lah.
Oh, Melaka orang best. Dia selalu homestay. homestay Kau baru balik Melaka kan? Baru balik. Is it still non-smoking my country? Aku memang non-smoker lah. Hmm. So kurang pastilah. Oh, you Oh, did. Melaka tak Kau boleh tak pergi dengan smoker lah. Oh ya, tak. Ya. Kat Melaka semua aku pergi dengan adik-adik aku, kita semua non-smoker lah. Tapi aku ada nampak ada beberapa smoker-smoker di luar sana lah. Yang bersmoking-smoking di tempat-tempat awam lah. Openly lah. Ni Bukan macam sendiri. macam dekat pasar malam dorang. Macam bila aku pergi dia punya yang apa, Jonker Street Yes, Jonker Street. itu aku tak perasan anyone smoking there. So aku maybe that part is a non-smoking zone lah. Macam ibarat kat Singapore kat Orchard pun ada designated smoking Boki lah. corners right. Maybe kat sana modern. Jonker Street macam Boki tepi tahu. Dia macam Boat Key, Clarke Key combine lah. Dengan 2% key lah sikit-sikit lah. Semua key masuk tau. Kau ada makan cendol? Uish, ada. Cendol. Aku belikan korang Cendol is a must lah. Dia bukan cendol lah. Aku belikan korang dodol. Cendol aku belikan tapi tak sempat lah. Tak sempat lah. Kita makan lah. The melt lah. Masa aku balik hari Friday lah. Ready. So tak sempat lah cendol. Kau baru balik Friday lepas ni lah. Kau pergi cendol kalau tak durian? Itu yang last day untuk my wife and Adam, diorang makan yang durian punya lah. 2 ulas kat atas. RM18 tak salah ke? RM14. Sedap. Sedap. Korang pergi yang Aku jam? ni dekat Jonker Street lah. Apa nama kedai dodol dia Banyak becak kan? Apa nama kedai tadi? Yang jam lah. Yang the red buildings there lah. Yeah. Over there lah. Ui, best. Sedap. Tu and it was I think opposite Hard Rock Cafe. Oh, ada Hard Rock Cafe. Ada Hard Rock Cafe. Yes. Kat sana lah kau boleh jumpa hard banger. Oi, Hard Rock Cafe dia, then dia punya river tu. Then is the cendol opposite shop. the river lah. Then the cendol shop. Then belakang the cendol shop tu, cross the road is the red buildings lah. Yes. The Christchurch punya Ui, buildings. Bomba kan tu? Bukan eh? Bukan lah. Tak salah aku bukan bomba. St. James's Power station. Tapi tu very touristy area dah. The touristy area. But the cendol was nice lah. Bini aku and Adam order yang the with the durian. Aku order cendol kosong. Dia kan Cendol ada cempedak tak? Tak ada orang buat kan? ada banyak dia punya menu dia. Ada banyak. Aku kurang pasti ada cempedak ke tidak. But durian ada. Ice creamnya ada. Aku ada yang biasa tapi kosong. Cendol kosong namanya, tak ada kacang. Ui, Macam peta kosong lah gitu. Tak ada dough. Ray dengan mi ada lah kan. Tapi sedap lah. Memang cendol dia sedap lah. Ya, makan durian, makan Mau dodol. syawang. Asam pedas dia kau rasa? Ini bila cakap pasal asam pedas ni, Kau tak favourite? Aku tak favourite. yeah, maybe Jadi because ini aku dengan my wife, kita ada macam sentiment lah. Because dorang punya asam pedas kat, okay, maybe itu selera masing-masing lah. Ya, betul. Ini memang kita punya opinion Betul lah. Kita punya selera lah kan. Boleh aku lidah cuba sendiri lah. Apa? Manis. Bukan manis. Habis? Dia tak pakai daun kesum. Ui. Jadi dia tak sama macam Singapore Dia punya. tak sama. Kan selera kita dah biasa kau makan ikan pari kat sini. Ada rasa dia punya, because that daun kesum is a, Senang cakap Singapore win lah. Singapore pakai daun ketum. weh. Daun kesumba. But we had the first asam pedas we had was at this place. Dia macam amusement park punya area lah. Itu bila sampai, aku rasa kuah dia okay, aku boleh pada aku sedap Boleh accept lah. Boleh accept. Walaupun tak ada daun kesum dia lain sikit, tapi okay, aku boleh accept. Tapi for that particular outlet, yang wasted dia punya pari dia. Ui. Pari dia Tu satu lah. one day left to Basi. Siya. Ui, sure Tak lah. best. Simpan lama. Kita minta Laya tu rasa kuah dia manis. Manis kan? Tak ada kepedasan lah. Ya. Dia nama asam pedas. Dia kena ada pedas. Tapi aku tak suka asam pedas. Tapi ada asam dia ada lah. Asam dia Sour taste dia. ada. ada sikit-sikit. Tapi then the next day we tried another kedai pula, Oh, sedap. asam pedas. Tapi ni bukan ikan pari, ni ikan, Tongkol. Dori. aku lupa ikan apa. Ha. Ikan tenggiri. Ui, Ikan bawah, aku lupa ikan apalah. But Tilapia. ikan kikik. Yeah. Tapi still dia punya, I mean,
If I were macam kau dah biasa makan mak aku punya cara masak dekat Singapore kan. Home cook better. Tak boleh fight lah. But maybe tu selera orang lah. Kat sana that is their one, and when they come to Singapore maybe they will miss Melaka punya style. Yes, pada orang Melakanya lagi baik. Correct. But for us, kita orang Singapore, aku dah biasa dengan the way the asam pedas here is. Yes. So kat sana tak boleh lah. So I won't go there for the asam pedas. But dodol there, kau makan dodol panas-panas, sedap. Ikan bakar. Ikan bakar, the durian dia. Cendol, ikan bakar. Ada juga nasi kanda lah. Nasi kanda kita tak makan. Kita makan nasi lemak dia. Kat sana this Grab driver recommend kita. Dia kata, dia bilang ni dia punya own opinion lah. Dia kata paling apa nama dia, Ujung Pasir something like that, nama tempat dia aku lupa. Apparently it's very popular lah. Okay. Dia ada number 1, number 2. Dia kata number 2 is the best. Dia kata is the best in the world. Dia kata world nasi lemak. Nasi lemak dia kata. Tapi sayang tak dapat try. Bodoh lah. Ada macam-macam aku ada dah rasa. Tak, adik-adik aku pergi. Pagi tau. Belum buka. Dia berlauk lah. Ke just Dia kata dia ada macam berlauk. Okay, dia kata yang this Grab driver lah. Dia recommend kita this nasi lemak punya kedai, tapi dia kata is only macam late afternoon onwards buka. Untuk malam lah. Dah bercanggah dengan plan kita lah. So tak ada rezeki kita lah nak makan nasi lemak kat sana lah. But apparently they say the nasi lemak there is one of the best lah. Boleh fight Wanjo tak? Aku tak pernah try Wanjo. Aku tak ada. Melaka punya pun kau tak try. Tapi aku try Macam mana Tapi aku try yang dia prata. Sarang burung. Ui. Best. Sarang burung dalam ada daging. Syok. Sarang burung korang boleh claim because Singapore tak ada. I mean initially lah. Korang start dulu lah. Sarang burung style lah. And it's kau lagi dia punya prata ada crispy on the outer circumference dia crispy. Then kau kopek telur dia macam jiggly kan. Then kau kopek dia punya tu kau celup kat dia punya egg yolk dia. Dah simple lah. Simple Sedap yeah, and memang lah is holiday ni is nothing but just you eat and eat lah. Unless kau pergi Gua lah. Gua kau eat lain lah. Aku belum pergi. Haida dah pergi. Silakan kau makan apa kat sana. Sana fresh dia Kita tak judge. Kita tak judge. Tapi yalah best lah. It was a fun trip lah. But first we were there for Monday to Friday. So Friday 4 nights. First 2-3 days aku down lah, demam. Allah. So tak dapat enjoy sangat. Cuci dosa lah tu. Allah nak kena yalah. kumpul dosa lagi lah. Kau apa sah? Habis lambat sangat. Aku tak boleh fight balik lah cakap dia jangan. Betul lah kan. Dia Dah baik-baik cuci dosa, kumpul lagi lah. Dah macam apa tau, duit wallet, duit dah habis tau, nak kena kumpul duit. Okay, best. Shout out to my wife lah. Dia yang macam mendorong, bukan mendorong lah, macam jomlah Abi kita pergi lah. Ya, the thing is kalau kau pergi holiday, kau kalau jatuh sakit memanglah plan kau hancur lah. Tapi the thing is you're not going alone. You're going with your family. Takkan pasal kau sakit family kau pun kena affected kan, duduk hotel ke apa. So kau kena be push lah untuk ikut ataupun setidak-tidaknya kalau kau rabak kau tak nak affect the others, kau still kau hotel yang lain keluar lah ataupun pergi swimming lah. Shout out to Panadol lah. Pasal Panadol aku dapat tahan sikit dan dapat keluar lah. Yang itu semua setakat apa ni nama dia, tools yang baikkan kau tu Allah. Of course lah. Jadi jangan shout out. I mean shout out Allah provide tools untuk baikkan kita. Tak ada lagu Islami ya. Alhamdulillah lah. Jadi Panadol tu sekadar tools sajalah. Allah push macam bukan push apa, dia yang buat isteri aku. Dia kira kan kau nak cakap Allah, kita tak boleh tolong kau. Kita takut salah cakap tau. Kita tak boleh tolong. Dia yang membuatkan isteri aku untuk mengingatkan aku. Ya. Untuk membeli Panadol. The word is dia yang izinkan. Yes. Dia yang jalan. Kita nak bertolak ni, nak bertolak hari Monday morning tu, pas pukul 6 suku.
terdekat daripada Tampines MRT. Ya. Macam Lali bini aku macam tergerak. Pergi lah 7-Eleven beli Panadol. Masya Allah. Pasal bini kau banyak tengok TV actually. Alhamdulillah. TV Advertisement. Anda tak ada masa. Saya tak ada masa untuk TV pula. Tapi thank you to RTM lah. RTM pula. Kau masih tengok RTM lah? Ni lama punya advertisement lah. Oh dulu Anda ada masa untuk sakit kepala kan? Something like that. Aku dah lupa. Maafkan saya. Oh ya. No time for this. Ya betul. Oh, and then aku tersempat dengan member aku satu kat sana kat Is kau nak smile Bukan. Ui. Oli mak. Hari apa Hari Tuesday. Ui. Aku shout out to Yazid. Yazid Sang Tujuh. Yazid ni Love Hunters. Yazid Bau. Love Hunters I remember. Kawan aku lah. Dia kawan sekolah lah. Kau dah bilang Sang Tujuh pun nama betul lah Yazid Sang Tujuh. Jadi Nama dia pun Yazid juga lah. Seluruh Betola punya community dah tahu siapa nama Sang Tujuh sebenarnya. Kau pergi minta maaf kalau dia tak izinkan? Dah ada nama dia apa? Oh dah ada? Oh dia memang public Nama dia comes, yes. Oh. Tapi bukan dia lah. Ni lagi satu Yazid lah, kawan sekolah aku Dia lah. pun dengar biar betul kan? Dia pun dengar betul. So Dia pernah give a submission untuk Seram ni. Oh, yang John Cena tap out tu submission lah. Oh tak. John Cena dah tap out. Kan dia tap out dengan senyum Macam siap aku tak suka sah. Berbalik kita kembali kita kembali kuat. Ya, so dah syarat boleh dah pasal dia pun baru balik holiday. John Cena? Tak. Yazid. Tak setuju. Bukan. Habis? Aku Yazid. Oh yang kau jumpa. Aku jumpa. So tersempat dengan dia dekat Melaka lah. Ui. Dia daripada holiday dia turun ke Malaysia sebelum balik ke Singapura, dia singgah Melaka jap. Dan dia balik Singapura lah. Kau pergi Mahkota Parade tak? Pergi. Sama juga, opposite Pahlawan Walk lah. Ya Pahlawan. Sebelah dengan Taming Sari Tower lah. Ya. Ui. Yang tu dua tu aku tak tahulah. Mahkota Parade aku tahu. Tapi best tempat dia besar. Besar kan? Tu kita letak budak-budak dekat indoor playground lah. Habis 2 jam kau hilang pergi jumpa skandal, lepas tu patah balik ada Kena marah tak? Kita ramai-ramai lah. Kita duduk di Zeus Coffee. Zeus. Okay, Zeus Coffee ni adalah Konspirasi ke lah tu? Constipation. Bukan. Ini topik ni apa? Hangat. Bukan Controversial. Zeus Coffee bukan konspirasi, controversial. Controversial is still different. Controversial. Sebab yalah bila spelling memang ZUS. Tapi gambar dia apa? ZEUS. Yes. Dan apa tu ZEUS? Kita nak cakap, kau mana-mana carilah. Sebab hanya kita cuba Allah tu Tuhan yang satu lah. Of course. Ya. So yalah, itulah aku punya. Kau isap rokok. Kalau kau isap rokok buat berapa bulan? Bulan pandai buat tak bila isap rokok? Aku tak isap rokok. Dulu. Tak pandai. Tak. Okay, bagus. Nanti takut dia tercakap 2 nanti. Nanti boleh melarat tau. Tapi sana punya club okay tak? Best tak? Aku tak tahu. Tak pergi. Mana Zeus Coffee Hard Rock ni besar. Hard Rock kat Desaru kita pergi. Desaru dah Hard Rock Hard Hotel. Aku stay wait. Desaru is part of JB, is it? Bukan JB, Johor. Johor. JB part of Johor. JB is part of Johor lah. JB is Desaru is part of Johor. Aku pergi Desaru dulu. Balik Desaru hari Wednesday ke Tuesday. Then the following Monday pergi Melaka. Itulah aku menghilang for a while. Lepas tu kau demam. Demam. Holiday je. Demam dah. Allah sayang lah, cuci dosa. Alhamdulillah lah. Boleh kumpul balik lah. Boleh nampak muka pun dah bersih sikit. Nampak nur dia. Tapi Desaru best. Nak kena pergi stay dengan kau lah kau pergi Hard Rock. Asal pula? Pasal diorang ada live band. Aku nampak video kau gini macam kau sembah-sembah ke tu. Janganlah gitu. Dia bukan sembah. Itu part of puja lah. Joget. Bukan puja lah, bodoh. Itu kalau lagu R&B, lagu techno joget. Lagu metal headbang macam gitu. Apa lah kau? Kat mana tu? QKL lah. Kat KL? Hard Rock? Tak dengar biar betul punya ni podcast. Bukan tak dengar lah. Nak dengar from the horse's mouth. Kakil. Tu bila kita stay kat Hard Rock, aku macam ni kalau pergi dengan korang kan, dengan headbanger ni best ni. Band dia baik. Band dia baik.
Lead singer dia kan. Sampai dia gigit bibir tau bila aku cakap baik. Bibir aku kering. Filipino Aku kurang pastilah. Tapi dia main a few. Bila dia main those macam, aku tak boleh. Aku tak boleh. Genre apa? Genre dia main the rock juga. I think the requirement to play in hard rock kena main ada rock song. So aku tak boleh appreciate sangat lah. You are open to any genre because of course people depend on the crowd also. Have to read the room also lah kan. Nowadays kalau kau bawa 100% rock, siapa nak pergi tengok? Tadi yang kat Desa tu pasal ada banyak budak-budak. Dia main macam lagu Golden. Lagu apa tu? Lagu APT Golden Beast. Lagu live lagu Cranberry Zombie. Ni DJ ke live? Live band. Baik Live band. So get it macam dia punya ambience je. So we had our that was on a Saturday, kita dinner kat sana. Dan dinner tu kita shift kat luar dan sambil makan sambil tengok dia punya live band lah. Dan lepas tu dekat sebelah dia ada bar. Tapi kita tak order apa-apa. Tapi kita tengok bola lah. Yalah. Apa Arsenal game tak salah. Apa hukum tengok bola kat bar? Aku tak tahulah. Kena tanya ustaz. Yalah, ini main-main je lah. Ni sekadar nak isi-isi je. Isi-isi je lah. Tapi yang penting niat kita baik lah. So kita nak kena pergilah sama-sama. InsyaAllah. Kalau kita pergi sama-sama ni, dah 2 tahun kita dah plan nak pergi cruise sama-sama. Nak cruise? Lambat sikit. Cruise. Bahasa Melayu cruise apa? Kapal layar. Kapal layar. Tapi yang dekat cakap pasal cruise ni, yang dekat Desaru ni, kita pergi this water park. Kita kan hotel kita. Ni joke touch tau. One thing get it about kita punya room, balcony kita is overlooking the water park. Boleh terjun lah. Tak ada. Dia nak cakap water park tu, dia nak tegaskan tu water park. Habis kita diam. Tak boleh lah. Kita kat sini. Kasih. Best. Dia punya, kita buka je is the water punya, the playground dan yang the apa, dia punya the rides. Wave pool bar. Wave bar. Pool dia kan ada macam that, tapi dia punya wave macam a bit underwhelming lah. But still best lah. Besar gila. Habis ada satu macam wait. Water theme park tu apa nama dia? Apa nama dia? Dia dekat depan Hard Rock Cafe lah. Desaru Hard Rock Hotel lah maksud aku. Kau facing tu semua kau tak tahu apa? Nama dia aku kurang pasti lah. Desaru Water Park. Within Hard Rock. It's not within Hard Rock. Boleh nampak je. Kan the kau boleh enter the water park from the Hard Rock punya hotel. Ada entrance lah. Ada side entrance lah. Macam side entrance lah. Bayar sikit lah. Bayar sikit? Kena bayar lah. Kau suka side entrance? Kau suka side entrance ke back entrance? Masuk front entrance lah, baru minta izin dulu. Bagus lah. Kena bayar dulu front entrance. Tapi kau boleh possible tau. Muka kau boleh macam back entrance punya tau. It takes one to know one lah, brother. Of course lah. You go to the front from the back lah. Can go to the back from the front. Tak boleh. Macam from the side. Side okay. Okay. So berbalik pada water park ni lah. Ada satu ride ni, bukan, I won't call it a ride. Okay, dia ada the macam roller coaster nya ride where you naik then you get wet all that kind of stuff lah. But there's this macam side punya I won't call it a ride. Macam you sit and then nanti orang campak bola, kau kena dia punya target, kau jatuh. Kau kena dunk lah kan. Ini macam water ninja punya style Water tank lah. Apa? Ninja punya so I think it's a dunk pool lah. So kau duduk, then anak kau tolak campak bola, kena the target bullseye, kau jatuh lah. So budak-budak semua nak lah kan. Habis I don't know, by default the husbands nak kena duduk, be the victim lah, be the donkey lah kan, not the dunker. So anak-anak semua campak. Mula-mula I think my brother-in-law pergi, then cousin bini aku pergi, then aku metun. Adam pun nak, Abah want to throw you. Adam pun nak lah. Man, I don't know why I'm telling this story, man. Lepas tu aku minta apa? Budak bini kau dah buka. Aku dah dapat story ni. Aku tak tengok. Dan aku mitun. Aku dah naik atas, aku punya naik tangga, naik atas, aku nak kena duduk dekat dia punya, what do you call that, dia punya ledge lah, seat dia. Duduk so that Adam campak, dan kalau kena that target,
jatuh dia dang aku dia happy. Okay, aku boleh teka tak? Bila aku Kisah aku tak tahu cerita. apa, aku nak cerita je. Sebab aku duduk belum sempat Adam nak campak tu benda, aku duduk dah terjatuh. Kan dia tak dapat tahan weight aku. Adam nangis. Serius lah. Pasal dia tak dapat dang aku. Dia macam alamak. Aku Adam cannot sit. Too heavy. Man, shout out to my brother-in-law lah. Dia sacrifice diri lagi. Dia yang lepas tu bila dia buat, anak dia pula pun nak dang dia lagi. Alamak. Tu dah macam alamak. So leceh. Tapi itulah, because of that aku macam sedih lah. Itulah. Daripada cerita kelakar jadi sedih tu sekarang. Itulah. So, after that, after a while best naik Viking semua. Naik Viking? Ada Viking. Habis ada all those water slide punya rides. Aku tak naik lah. Wait, so Viking is not water lah. It's so amusement park itself lah. Yeah, within that water park ada a Viking punya ride lah. Yeah. Fun. It's a pretty decent water park lah. Recommended to go lah. You should go there one day lah, insyaAllah. Yeah. Durian berapa kau beli? Harga. Bukan musim kan? Ya ada, tu kan juga. Ada lah, tapi bukan musim lah. Means tak banyak lah. Tak banyak. Dia tapi ada, we got a few Blackthorn, ada Musang King. I think Black prawn. tak, yang Desaru we only had Blackthorn dengan Musang King. I think we spent about 300-400 plus ringgit. Okay lah. Jadi lah dapat satu. Aku suka sah. Dan Melakanya best. Pun best juga. Musang King, Blackthorn, Red Prawn. By the roadside punya kan. Berhenti je. Dia tengah buat TikTok live. Tengah nak jual durian. Kita pun beli durian dia lah. Tapi kalau tak bilang kita nak pakai TikTok tau bang, terus kita datang sini dapat diskaun. Oh boleh? Boleh action. Tu lupa lah. Tu lah, betul ajak kau lah. Ya lah. Ini kerja aku pandai lah. So overall it's a fun lah. Fun. Kau makan banyak durian lah, terus aku demam. Aku demam sebelum tu. Don't know lah. Overwork lah. Overwork. Oh lah. Stress lah. Stress holiday stress Tapi dah baik Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi yang Melaka tu, memang Melaka kita naik bus. My brothers drove daripada Johor. Tapi kita naik bus daripada Tampines. Tampines kat mana dia ambil? Tampines MRT. Yang depan Mr. Bean. Mr. Bean. Yang kat Tampines 1. Tampines 1. Yeah. Dia ambil from there itself. From there itself all the way sampai Melaka. All the way. And compared to my last experience pergi KL yang ingat tak aku ceritakan yang kita were always the last ones. Ni tak. Ini Alhamdulillah kita pergi Monday balik on a Friday. Both times immigration punya clearance smooth. Tak ada berapa jam queue, tak jam pun. Okay, berapa jam total? 5 hours. Okay 5 hours. Kita berangkat daripada Melaka dalam pukul 2 sampai Singapore like 7. 5 hours. And tak ada jam langsung. Aku like pergi checkpoint je first in line, tapi nak masuk Malaysia tu kita nak balik jam gila Syul. But yalah maybe from Melaka to Malaysia. Tak, kita nak balik tu Malaysia. From Melaka to Johor. Tak, kita nak balik dari from Melaka kita nak balik to Singapore lah. So dekat custom tu dekat the checkpoint kat kita ambil second link tuas. Tu memang Sunday night lah kan. That was Friday night. Jam gila. Yalah Friday pun. Friday orang. Pukul apa? Around that time lah, about 6 plus. But dia punya for us clearance very smooth lah. So maybe it was a weekday nya pasal. So maybe it's a little tip I guess. Nak kau pergi on a weekday to avoid all the jam, all the immigration punya long queue. Weekday was the best lah. 5 jam tu dia berapa banyak pit stop other than the custom? Dia stop dekat Yongping tu standard. Then dah all the way. Pasal Melaka lagi dekat daripada KL apa. So it was very fast. Very 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 fast. Yang nak pergi just stop kat Yongping, then sekejap Yongping tu go Melaka. Nak balik tu the bus stop sekejap untuk isi minyak. Dan kat Yongping tu dia lambat sikit. Because dia dia pergi balik nak repair aircon. Alamak ni. Aku nak repair aircon je. Kalau tidak aku rasa we would be in Singapore maybe earlier, maybe by 6:15, 6:30 dah sampai Singapore dah. Bus dia macam coach lah.
This is a coach lah. Ya, Dia baring saya coach lah. Double deck punya. Double deck. Comfortable lah. Okay. Oh, double deck Double deck. Lepas dia dah, tapi bagus lah. Lepas dia dah fix sama aircon, sedap lah. Sejuk lah. How long they take to fix? Itu pump gas saja lah, I think. Dia punya gas. Dia kata nak Yalah, pump gas lah. pump gas aircon. About half an hour kita tunggu kat Yomping tu. Just duduk dengan anak aku, dengan Aina duduk dekat Yomping, buka kita punya little travel chessboard, main chess. Sekarang kita Aku pick up a new hobby lah kat Melaka. Belajar main chess dengan from my brother lah. I've always wanted to learn how to play chess. So kat Melakanya hotel ni, kita stay kat Birkin Hotel, ada this kids club punya room where you can play PlayStation kat dalam, ada Nintendo Switch, ada mainan-mainan semua, ada playground. Atari. Oh tu no, school Sega maybe ada. Sega Genesis. Sega Saturn. Tapi ada a chessboard. Yeah. But with a few missing pieces. Alamak. Tapi kita pakai ada pieces untuk jadikan lah. So belajar, adik aku ajar aku macam nak main. Best pula ni main chess ni. Selalunya orang bila chess there's missing pieces, dah main dam je. Kan senang. Okay, tak boleh juga pasal nak naik haji. Macam mana? Oh ya, soal leceh Jumrah je lah. Tak ada, aku pernah juga tapi tak cukup juga. Tak cukup Tak cukup because yang haji pakai yang queen yang king lah. Tak cukup. Kalau banyak tak cukup. Tapi fun lah chess. Since aku dah find out and learn how to play, compared to dam, there's more strategic punya move. Of course lah. More tactics lah. So now I'm picking up a new hobby lah. I'm trying to learn to play chess lah. And now I'm watching all the chess shows dekat. Apparently kat Netflix ada this show apa, Queen's Gambit Yes. Aku tengah nak start tengok ni. Best. Rating dia R21. Yes, tu yang best. Aku tak tahu. Balik ni aku tengok. So itulah. So kau bayar ni lah, fees dulu lah. What fees? Kena kalah dulu lah, baru belajar apa, main chess. Oh, main chess. Kau menang. Tak lah. Kau tak lah. Tu fees dia lah. Makan saya lah. Kalau sih tak kasi chance lah. Mana kasi chance? Aku baru kau nak kena belajar. So kadang-kadang aku tak tahu macam dia punya host. I mean, kalau aku panggil host, adik aku marah. Ui. Ni bukan host lah Long. Ni knight. Aku cakap ni castle lah. Bukan castle lah, rook. Alamak, so dia aku noob. So sekarang bini aku kadang dah macam menyampahkan aku. Free time je kat rumah, cuma main chess. Kau main online je. Online tapi komputer pun dulu. Aku ada punya iPad. Dia ada game, ada chess. Aku main. Kalah. Yelah. Tu bayar fees juga. Tapi aku switch to easy. Tapi kalau main online, macam bila kau click on the pieces, they tell you where to go and where you cannot go lah. So macam they teach you also lah. But kalau main macam betul-betul, kau really nak kena pay attention. Kau practice dengan online dulu, jadi kau dah biasa. Kau dah tahu mana dia pergi. Itulah. Yalah. Aku akan hopefully kalau kita sikit hari kat luar studio kita ni ada chess club kan. Hopefully tersebab orang lagi lah. Oi, kau nak join lah? Tak, macam ajar sikit lah macam nak main. Kau ajar dorang? Tak lah, dorang ajar aku lah. Atau aku pun nak try to play lah with them. Kan, just to get the hang of it. Macam fun lah. Fun. Minister pun main kat situ. Kau tahu lah main chess? Aku tahu. Kau? Tahu. So boleh ajar aku juga? Boleh lah, saya tak boleh lah. Okay lah. Kita should have a chessboard lah in our studio. Main kat tengah sambil berbual main best. Start juga. So itulah. Itu aku punya little new hobby. To summarize kau punya trip, what is the place yang kau should recommend dan makanan paling sedap in all both trips ni? Kalau kat Desaru, memang it's first time aku stay dekat Hard Hotel. So I would recommend kalau for kids, because dia dekat dengan water park, and it's very kids friendly lah. Dia punya breakfast hotel, buffet pun breakfast bagus. So ada satu dish ni dekat dia punya buffet makan dekat dia punya hotel, dia burger tu. I think that is the best food aku makan dekat Desaru.
The burger dia. in Hard Rock Hotel punya restaurant. Yes. Pada aku. To me lah. We had a few others. Macam we went to the seafood, makan seafood. Tapi kayak seafood nothing macam tak special sangat. Wait, sabar. Aku foodie kan. Jangan tahu yang burger tu burger beef burger ke chicken? Beef burger tu. Lagi dia punya patty juicy gila lah. Ui. Sedap lah. And it's buffet. Kau boleh ambil as much as you want. Oh, so you make your own burger? Tak, burger dia dah it's already made already. Dah siap. Jadi cheese dia dah melt semua. And it's cut half. Ui. So kau ambil half dulu. Yalah. Puas, so kau ambil the other half. Satu lah jadi. Satu, so best. Kau tinggal Hard Rock Hotel. Hard Rock, yes. So kau tak check dia punya Hard Rock Hotel punya feature-feature? Like for example, aku pernah tinggal Hard Rock Hotel Bali. Okay. Dia kau boleh sewa gitar bawa masuk bilik. Bawa masuk bilik. Elektrik gitar. Aku tak tahu So pula. dia akan bawa elektrik gitar dengan pedal effect sekali dengan headphone. Tak, kita pergi dia punya Hard Rock shop. Beli baju. Dia mesti ada lah. Beli baju. So me, my wife and Adam each bought a Hard Rock hotel punya t-shirt. Yang kita dapat a little Hard Rock punya pin as a souvenir. Then Club dia punya bar nearby jugalah kan. kasih welcome drink lah. Welcome drink dah bila kita sampai. Welcome drink lah. So yang Bali ni kau boleh bukan van lah, land lah gitar. Kau pinjam bukan, I mean kau boleh cool ber. Dia akan hantar elektrik gitar, pedal effect dengan headphone. Dia akan pasangkan. Dia double pedal. Tak, itu lain. Itu drum. Lepas tu kau main. Tak apalah, aku pun dah lama tak main gitar. And dia ada satu bilik recording. Ui, studio. Kau boleh main drum ataupun kau boleh jamming lah. Or you can record. Kau choose lagu karaoke dekat YouTube. Kau nyanyi, dia record like how you record dekat recording studio. Ui. Lepas tu dia akan burn it into a CD. Dia jadikan album Hard Rock. Ni dekat Bali Hard Rock Hotel Bali album CD yang kau nyanyilah 2 lagu ke, kalau kau choose 2 lagu. Okay, lagi hotel Hard Rock mana yang kau pernah stay yang ada similar type of tak tahu. services? Aku satu je tu aku stay. Yang dekat bila ni? Bila? Ni dah maybe 6 years. 6 years ago. Lama. Yang ni kita pergi aku tak perasan pula there is a room where we can watch a movie. Macam tak jadi je. Apa? Kau nak cakap burn apa? Tak ada. Aku burn CD tu lah. Dah nak berbual. burn CD dah lama kan? Ni tak ada Ya. But there were a lot of displays of guitars, ada display baju rockstars, macam ni baju ni dia ni pakai, ni baju ni dia pakai, gitar ni dia ni main macam style lah. But tak tahu kalau boleh sewa ke tidak lah. But fun. Kat Melaka pula, best thing I did there, ATV the best. Both dekat JB pun Desaru tu kita main ATV juga. Tapi tu is macam the 2-seater one. Tapi yang dekat Melaka is the single ATV ya. Itu pun best. Berapa ringgit? RM30. Ui, murah. Murah saja. Pusing-pusing for 50 minutes dekat the beach. And I can't forget the durian lah. Durian the show lah. Durian the best. And we tried kita makan dekat. So the best food pada kau is the durian in Melaka. Dekat Melaka we had food kau kan. Dekat episode ni kau pasal food. Tak lah. We ate at this Chef One restaurant. Oh, not bad. Chef One ada kedai kat sana? Ada dekat The Shore. Ui, Nama di mall lah. Nama the mall The Shore. The Shore. So itulah aku tersebab Yazid kat sana. Oi. Aku makan dia punya Shepherd's Pie. Sedap Syul. Oh, yalah. Christmas special lah. Ui, ya. And then calamari. Ui. Sedap. And dia punya pasar malam dia. Aku beli dia punya jongker lah. Tak, ni dekat dengan hotel aku. Okay. Apa tak, Palembang Walk ke something beach aku lupa lah. Kelembang aku lupa. Okay. Dia punya fish burger dia sedap. Ui. Boleh fight dengan filet fish. Okay. Boleh fight Boleh tak suka filet fish? Okay, boleh. Boleh. Tapi chicken burger aku nak kena bawa korang satu tempat lah. Chicken burger? Mana? Nanti cerita. Nanti Konten. Okay. So kira ni episode pasal aku je
Kau lah. Kau tekong lah. Kau dah hilang berapa lama. Terima kasih lah. So recommended yang Melaka kita stay kat Birkin International Hotel. It's recommended. It's a very nice hotel. It's a 5-star baru hotel. lagi this year punya. Baru. Very the punya facilities all still very brand new. Yep. Dia punya room service, dia punya housekeeping tip top. And ada shuttle service dari hotel tu kau nak pergi all the various tourist attraction semua ada dia punya shuttle service. And the best part kita stay tu maybe is macam off peak lah, tak ramai orang. So shuttle is just the two of us. The driver just drop us to where we want, and dah habis kita can just contact him and they can pick us from the same pickup point and send back to hotel. Aku tak nak membebahkan dia punya becak punya driver lah. Penarik becak dia lah. Takkan lah. Tapi tak apalah. Best lah. Tapi best. Ada macam-macam stars lah ni becak. Ada yang Pokemon punya. Pokewak punya. Biasalah aku dengan adik-adik aku kalau kita pergi holiday kita mesti ada side quest pergi Pokemon shop juga. Kita orang pergi juga. Rip some cards. It's a must lah. So yeah, it's recommended lah. It's a good holiday destination. Shout out to my wife lah for making this a possibility. On that note aku nak mengumumkan lah satu berita yang happy lah. Yang podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Birkin International Hotel. Birkin International apa pula? Hotel. Kau dengar gerak ni? Dengar. Best lah hotel dia. Should go lah. Okay. Yeah. So Birkin, please lah sponsor kita. Yalah, inilah promo je. It's just it's not a paid sponsorship. We'll be giving our honest review. I mean my honest review lah. Okay. Yeah. So thank you very much. Silakan. Alright. Jadi kalau korang nak pergi hotel, tinggal di Birkin Hotel. And aku nak suruh dorang komen juga. Asam pedas Melaka, adakah ia lagi sedap daripada asam pedas Singapura? Komen lah. Komen. Tapi subjektif lah. To each his own lah. To each his own Kalau dia ni orang Malaysia, I think diorang dibiasakan cara-cara kat JB Melaka ada some nice asam pedas. Yes. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.